Penduduk dekat negara ni beragama Islam tapi lawangan azan tak dibenarkan. Ni adalah negara Tajikistan yang terletak di Asia Tengah. Negara ni adalah bekas sebahagian daripada Kesatuan Soviet dan dapat kemerdekaan pada tahun 1991. Tajikistan ni sebuah negara yang 90% penduduk dia Muslim. Tapi sejak tahun 2009 lagi, lawangan azan dengan menggunakan pembesar suara diharamkan. Kenapa sebenarnya Tajikistan ni larang azan? Kerajaan Tajikistan dakwa larangan ni dibuat katanya untuk kawal gangguan bunyi dan jaga ketenteraman awam. Yelah, baguslah. Tapi ramai percaya ni sebenarnya usaha kerajaan untuk kawal pengaruh Islam dekat negara tu. Sampai sekarang, tak ada lagi lawangan azan di Tajikistan yang bergema. Tu tak cukup dahsyat. Nak tahu apa lagi dahsyat? Bukan pasal azan je, kerajaan Tajikistan pun kenakan sekatan terhadap perkara lain. Antaranya, wanita Muslim tak boleh bertudung di tempat awam. Kanak-kanak bawah 18 tahun dilarang ke masjid, lelaki tak dibenarkan simpan janggut panjang dan sekolah agama swasta tak dibenarkan beroperasi. Hanya institusi agama yang dikawal kerajaan je dibenarkan. Bukan tak ada rakyat Tajikistan yang buat bantahan. Ada. Tapi kerajaan kawal ketat suara rakyat, jadi tak ramai yang berani bersuara. Organisasi hak asasi manusia dan beberapa negara Islam mengkritik sekatan ni. Tapi kerajaan Tajikistan tetap dengan pendirian mereka atas alasan nak kekalkan identiti sekular negara tu.